Macam mana mahu nampak yakin walaupun kau dalam keadaan rabak? Ini 4 cara yang simple. Yang pertama, jangan cepat bagi reaksi. Bila kau kena pressure, jangan cepat sangat gelabah. Diam dulu, tarik nafas, jangan gelojo dan jangan cepat koyak. Nombor 2, stop cuba yakinkan orang lain. Anggap diri kau ni setaraf dengan semua orang. Jangan pernah risau yang orang tu mungkin tak suka kau. Pasal manusia ni ada pandangan masing-masing. Dan yang ketiga, jangan terlalu berpaksikan hasil. Kalau kau gagal, itu bukan bermaksud yang kau ni kalah. Itu adalah proses pembelajaran. Dan 4, sentiasa berfikiran positif yang semuanya akan baik-baik sahaja. Sebab memang semua pun akan baik-baik sahaja. Tidak perlu terlalu risau tentang sesuatu. Kalau benda tu nak jadi, dia akan jadi. Ingat, keyakinan tu dia bukan lahir dengan semula jadi. Dia datang daripada latihan. Follow, like, share dan komen.